Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita pada kali ini. Saya Humaira binti Muhammad Safwan, pengacara anda bagi BBC Channel Sekolah Kebangsaan Seri Budiman. Hari ini, 8 April 2026, telah diadakan Majlis Pelancaran Program Nilam Kempen Galakan Membaca dan Program Jom Membaca Bersama Anak Muslim. Majlis ini telah dirasmikan oleh Tuan Guru Besar Cikgu Muhammad Fazli bin Othman. Majlis ini merupakan kolaboratif di antara Sekolah Kebangsaan Seri Budiman dan Anak Muslim Sedian Berhad. Pihak Anak Muslim Sedian Berhad turut hadir bagi memberi pengenalan berkaitan Anak Muslim sebagai satu inisiatif untuk memupuk minat membaca dalam kalangan murid, terutamanya bahan bacaan yang menyeronokkan. Jom kita saksikan bingkisan program pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat nilam ni ada nadi ilmu amalan membaca. Jadi apa jua untuk peningkatan ilmu pengetahuan murid ini, yang paling penting adalah kita mampu membaca. Awak perlu mengisinya dalam AIN, iaitu dalam satu sistem yang telah dibangunkan oleh kementerian yang dapat menunjukkan bahawa tahap pembacaan awak ada di tahap mana. Dengan atas Bismillahirrahmanirrahim, dirasmikan program Nilam Kempen Galakan Membaca dan Jom Baca Buku Bersama Anak Muslim peringkat Sekolah Kebangsaan Seri Budiman 2026. Sekian, terima kasih. Sekian sahaja liputan pada kali ini. Salam sayang daripada saya, Humaira binti Muhammad Safwan. Sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe BBC Channel. Bye-bye.